Bayangkan satu situasi. Kita menasihati anak hari ini, anak tidak berubah. Kita ulang lagi esok, masih sama. Kita ulang berkali-kali dan akhirnya kita penat. Persoalannya, adakah nasihat kita sia-sia atau sebenarnya ia sedang membina sesuatu yang kita belum nampak? Kerana satu hakikat yang sangat mendalam ialah ini, nasihat yang berulang mungkin tidak nampak kesannya hari ini, tetapi ia membentuk anak untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan membesarkan anak-anak, kita pasti melalui satu fasa yang sangat mencabar. Fasa di mana anak tidak mendengar, anak mengulang kesilapan, anak tidak berubah walaupun dinasihati. Pada saat ini, ramai ibu bapa mula merasa penat, merasa kecewa, merasa putus asa. Masalah sebenar bukan kerana ibu bapa tidak berusaha. Masalah sebenar ialah apabila kita mengharapkan perubahan yang cepat. Kita mahu nasihat sekali, anak berubah tegur sekali. Anak faham. Namun hakikatnya, proses membentuk anak bukan sesuatu yang segera. Ia mengambil masa. Ia memerlukan kesabaran. Masalah sebenar ialah apabila kita berhenti menasihati kerana kita tidak nampak hasil. Lebih membimbangkan apabila kita berhenti, anak kehilangan panduan. Anak kehilangan arah, anak mencari pengaruh lain. Masalah sebenar ialah apabila kita tidak sedar bahawa nasihat yang berulang adalah sebahagian daripada proses pembinaan karakter. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam keibubapaan. Mendidik anak adalah proses, bukan hasil segera. Satu, pengulangan membentuk kebiasaan. Apa yang diulang akan diingat, akan difahami, akan menjadi kebiasaan. Dua, masa adalah faktor perubahan. Perubahan tidak berlaku serta-merta, berlaku secara perlahan, memerlukan konsistensi. Tiga, peranan ibu bapa sebagai pembimbing. Walaupun anak tidak berubah segera, tidak mendengar sepenuhnya, ibu bapa tetap perlu membimbing, menasihati, menunjukkan arah. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang ibu bapa yang sering menasihati anak, namun anak tidak berubah. Ibu bapa itu akhirnya berhenti. Beberapa tahun kemudian, anak tersebut semakin jauh kerana tiada lagi suara yang membimbing. Kisah kedua. Seorang ibu bapa yang tidak pernah berhenti menasihati. Walaupun anak tidak berubah segera, dia terus bersabar, terus membimbing. Beberapa tahun kemudian, anak itu mula berubah, mula memahami, mula menghargai. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada anak, tetapi pada ketekunan ibu bapa. Tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa yang saya hormati, dalam perjalanan membesarkan anak-anak, akan ada saat kita penat, akan ada saat kita rasa tidak dihargai. Namun, jangan berhenti kerana setiap nasihat kita adalah pelaburan untuk masa depan anak. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita masih bersabar? Adakah kita masih membimbing? Adakah kita masih memberi harapan? Mulakan dengan langkah kecil. Teruskan menasihati dengan kasih sayang. Pilih masa yang sesuai, gunakan kata-kata yang baik. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetui AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu ibu bapa membina generasi yang hebat dan bertanggungjawab. Tekan butang subscribe sekarang, kongsi video ini kepada ibu bapa yang lain kerana kita mahu melihat lebih ramai ibu bapa yang tidak mudah putus asa. Ingatlah, jangan lelah menasihati kerana apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai pada masa depan. Teruskan mendidik, teruskan bersabar kerana anak yang hebat datang daripada ibu bapa yang tidak pernah berhenti berusaha. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi ibu bapa yang kuat, sabar dan penuh kasih sayang dalam membentuk masa depan anak-anak kita.